mak awak malam ni, itu memang seronok. Pastikan semua, cikgu tak ada masa. Tapi, tak boleh. Saya kena tolong mak dan ayah di kedai. Lagi? Tapi awak dah tolong sepanjang minggu. Perlawanan dalam talian, saya nak... Hebat. Bila awak nampak senjata baru saya, awak takkan ada peluang. Cepat, mari. Masuk cepat. Saya lupa saya ada kelas bahasa Cina. Lagi? Tapi dah seminggu dah ni. Maaf, Nino. Albert? Sedia berkhidmat, Tuan. Tolong ulang. Saya tak dapat fahaminya. Tolong ulang. Saya tak dapat fahaminya. Tolong ulang. Berkhidmat. Tolong ulang. Tolong ulang. Tolong ulang. Sikit lagi. Aduh. Ini masa untuk Owl. Kenapa buat Michelle? Whiskers rasa gayat lagi? Jangan takut, ini misi untuk Owl. Kuku Owl. Boomerang. Apa yang awak nak buat dengan benda tu? Awak perlukan lebih dari itu nak halang Owl. Mari sini kucing. Mari pada Owl. Okey, saya akan telefon bomber. Tak perlu, Puan Michelle. Whiskers, tenang. Marilah. Encik Deb, ini kali kelima dalam minggu ni kami datang selamatkan awak. Awak akan cedera juga satu hari nanti. Sekurang-kurangnya pakai helmet. Tapi kamu tak pakai helmet. Encik Au, kami dah bagi tahu awak. Kami tak sama. Kami berdua adiwira yang sebenar. Dengan kuasa sebenar dan juga suit magic. Saya tahu. Tapi sejak saya kecil lagi, saya dah memang teringin nak jadi adiwira sebenar. Mari semua. Kehebatan Ladybug dan Cat Noir memberi inspirasi kepada beberapa orang untuk menjadi adiwira. Adakah ia bagus? Bersama wartawan kita Clara Contar. Hari ini, Ladybug dan Cat Noir sekali lagi datang membantu Owl yang mengaku dirinya adiwira. Terima kasih atas nasihat dari kawan saya Ladybug dan Cat Noir. Saya pasti akan buat lebih baik. Saya akan periksa senjata saya dan mula berlatih. Kalau ada ketidakadilan, adalah Owl. Kamus Owl. Ada apa-apa komen Ladybug dan Cat Noir? Tahu tak, dia memang bagus. Tapi pada semua budak di Paris, jangan ikut perangai dia, okey? Ini sangat bahaya. Betul tu, Ladybug. Jadi jangan cuba di rumah. Okey semua? Sementara itu, soalan yang ada pada semua penduduk Paris, siapa yang ada di sebalik Owl? Adiwira paling cuai di seluruh Paris? Pengetua Encik Demoklis tu memang baik, tapi ia akan berakhir dengan buruk. Dan kita tak boleh luangkan masa perhatikan dia. Ini dah jadi macam kerja tetap pula. Mungkin kita patut buat dia berhenti nak jadi adiwira dengan... Mungkin takutkan dia? Dan musnahkan impian dia, tak nak. Sebaliknya, mungkin kita boleh jadikan kenyataan. Dia cakap dia cuma nak jadi adiwira walaupun cuma sehari. Dah tentu. Kalau kita jadikan dia wira sehari macam yang dia nak, dia akan gembira dan berhenti buat benda berbahaya. Bagus seperti biasa, Cik Adik. Kita cuma kena fikir caranya. Saya mungkin ada idea. Sabrina, saya ingat awak nak buat kerja rumah
Maaf, malam ni Mak dan Ayah perlukan saya. Tapi saya mesti ada masa esok. Mari cepat pelajar semua, balik cepat. Maaf Nino, macam biasa. Tapi esok saya ada masa. Oh, betul ke? Ladybug? Cat Noir? Wow! Sedia untuk ujian, Tu Albert? Tolong ulang, saya tak dapat fahaminya. Kuku Owl. Ujian berjaya, Tuan. Hello? Ini Owl ke? Siapa ni? Mana awak tahu identiti rahsia saya? Saya ialah gadis cardboard, seorang penjahat. Saya dah culik Ladybug dan Cat Noir. Tolong kami, Owl. Selamatkan kami! Lepaskan mereka cepat. Takkan. Dan saya juga takkan bagi tahu awak saya tahan mereka di Plus Divorce. Aha! Awak dah bongkarkannya, gadis cardboard. Sekarang awak akan rasa kemarahan berbulu Owl. Oh, aduh. Jadi, macam mana? Terbaik. Sekarang awak cuma kena pakai ni. Awak pasti ini suitnya? Tentulah. Aduh. Oh. Menyerahlah Ladybug dan Cat Noir. Saya gadis cardboard yang jahat. Saya dah ambil miraculous awak. Tak siapa boleh selamatkan awak. Alamak, sumbang saya. Alamak, habislah kita. Au! Kuku Owl. Encik Damocles, semuanya okey ke? Awak tak cedera Saya kan? bukan Encik Damocles. Saya Owl. Awak dah dedahkan identiti rahsia saya. Maafkan kami, Encik Au. Kami tak sengaja. Janganlah salah faham. Maaf, ya dah gagal, Ladybug. Awak dah cuba buat yang terbaik. Ya, harap-harap tak ada siapa yang dengar tentang ni. Sekarang kita tahu identiti sebenar lelaki yang mengakui dirinya adiwira terbaru Paris. Awal sebenarnya ialah seorang pengetua sekolah menengah François Dupont, Encik Damocles. Dan si lembap terbesar minggu ni ialah pemenang rangkaian sosial terbaru Encik Damocles. Saya bukan Encik Damocles. Saya Owl. Bukan ke ni kelakar? Saya Owl. Malu, kecewa dan impian yang musnah. Terbanglah akuma kecilku dan sebarkan kejahatan pada wira yang gagal. Dark Owl, sayalah Hawkmoth. Mulai sekarang awak ada kuasa dan senjata pemusnah yang sebenar. Tak ada apa dan siapa pun yang boleh kalahkan awak. Dan kalau awak nak jadi satu-satunya adiwira Paris, ada satu benda awak kena buat. Kalahkan Ladybug dan Cat Noir dan bawakan miraculous mereka. Ini ialah misi untuk Dark Owl. Penduduk Paris, dengar baik-baik cakap saya. Dengan satu pergerakan, saya boleh lepaskan tali yang pegang bas bandar dan semua haiwan di dalamnya akan jatuh di atas anak kucing yang malang ini. Iki, saya rasa kita ada... Masalah yang sebenar. Dan kalau ada sesiapa nak datang selamatkan haiwan, dijaga-jaga. Ada perangkap. Cecair nitrogen akan dilepaskan automatik pada kaki menara Eiffel. Bekukannya ke negatif 700 darjah dan buat ia jadi lebih rapuh dari kaca. Ia akan runtuh dan bas tu akan jatuh atas anak kucing comel. Ladybug dan Cat Noir, satu-satunya cara nak selamatkan haiwan ni ialah dengan datang dan bagi miraculous kamu pada saya. Dan kamu cuma ada 10 minit. Ikutlah isyarat Owl. Kita tak boleh biarkannya. Kiki, sarang topeng saya. Ha!
Albert, isyarat tu. Baiklah, Tuan. Dia sempurna. Wah, pengetua ni memang seorang pendendam. Ya, kita memang dah buat dia betul-betul marah. Kita kena dapatkan peledak dan hentikan kiraan. Kalau awak nak, saya boleh berbual dengan dia. Awak memang kucing yang tepat. Beritahu saya, okey? Encik Damocles. Saya bukan Encik Damocles. Sayalah Dark Owl. Mari kita berbincang dulu. Apa kata kita bertiga bergabung? Lagipun sekarang awak dah ada kuasa yang sebenar. Mana dia, Ladybug? Pencakut besi, bumerang, tali pinggang seberguna. Aku mahu dia mesti dalam salah satunya. Ya, tapi yang mana? Ladybug akan sampai kejap lagi. Jadi kamu boleh letak Miraculous kamu di dalam kotak yang ada di tengah stadium atau... Boom! Okey, saya tahu. Cuba dapatkan peledak dia. Baiklah. Ambil ni, Cat Noir. Ups. Masa berlalu. Ni peluang terakhir kamu nak selamatkan anak kucing tu. Apa masalah dia dengan kucing? Wira takkan cederakan haiwan tak bersalah, Dark Owl. Jadi bagi Miraculous kamu, kalau tak kamulah yang bersalah. Kuku Owl. Kuasa kucing! Inilah penamat kamu berdua. Tenda Wat? Apa awak nak buat? Minta dia bagi awak autograf? Saya akan matikan peledak ni, Cik Adik. Apa? Boomerang! Albert, aktifkan pintu tu. Sayalah penjaga Paris. Sayalah Dark Owl. Kiraannya masih berjalan. Apa? Itu tak mungkin. Oh, takkanlah. Tolonglah. Nampak macam... rasa macam krim putah. Alamak. Masa tamat. Albert, jatuhkan bas. Lembab betul. Itu sebenarnya hologram. Jadi, macam mana rasanya bila dah kalah dan dimalukan kali ini? Kamu ingat saya sanggup cederakan anak kucing? Tapi perangkap ni memang benar. Bilik kamu sedang dipenuhi dengan krim putah sekarang ni. Krim putah terlalu pekat untuk berenang, tapi terlalu cair untuk terapung. Saya harap ia bebas laktosa. Kamu akan lemas walaupun ambil masa. Kecuali kalau kamu terima kekalahan kamu dan bagi saya Miraculous kamu. Kamu ingat akan ada beza ke kalau saya tak nampak kamu, Ladybug? Tak ada tempat lagi nak lari. Kalau kamu tak bagi Miraculous kamu sekarang, saya akan ambilnya nanti lepas krim putah awal dah lepaskan kamu. Dia betul. Kita dah kalah. Tak, kita belum kalah lagi. Awak menang, Dark Owl. Inilah saatnya. Bagus betul, Dark Owl. Tutup mata awak dan jangan intai. Kita tak boleh buat ni. Percayalah. Bukakan topeng. Bertukar. Apa? Miraculous dah bagi, Tuan.
Sekarang hanya saya saja Adiwira di Paris dan Adiwira tepati janji. Albert. Skrin putar awal dinyak aktif, Tuan. Dark Owl, hantarkan Miraculous tu pada saya. Albert, hantarkan. Sayalah burung terbaik. Ia milik saya. Kebolehan mencipta Ladybug dan kuasa kemusnahan Cat Noir. Siapa yang percaya gabungkan dua Miraculous ni boleh tunaikan permintaan yang boleh mengubah realiti dan memadam masa lampau. Ini tak mungkin. Tidak! Dark Owl, Ladybug dan Cat Noir dah tipu awak. Miraculous ni palsu dan dibuat dari dough. Kuasa kucing! Apa? Tapi itu tak mungkin. Macam mana kamu buat? Hei, takkanlah awak terkejut. Adiwira takkan dedahkan rahsianya. Saya ingatkan awak tahu. Saya ada pelan A, pelan B dan sampai ke huruf Z. Awak ingat kami memang akan bagi Miraculous kami? Kami Adiwira. Kami Ladybug Dan Cat Noir! Selain dari itu, cakap hai pada Hawkmoth. Harap dia suka mainan barunya. Musnahkan mereka, Dark Owl. Kalau awak gagal sekali lagi, awak boleh lupakan kuasa Adiwira awak. Boomerang, kuasa trajectory, Albert. Kita masih tak tahu di mana Akuma dia. Tapi kita tahu ia bukan dalam senjatanya. Lindungi saya. Tangkap sakti. Jilid pertama pengembaraan Night Owl. Kamu ingat boleh kalahkan saya dengan bacakan cerita, Ladybug? Night Owl ada rakan. Mesti Dark Owl pun sama. Sekarang di milik awak, Cik Adik. Barang Dark Owl yang ada Akuma bukan dengan dia. Ia di tempatnya. Tahan dia, Cat Noir. Saya nak ke sekolah. Tengok tu, baca buku komik memang boleh selamatkan orang. Albert, sayap owl. Kucing lawan burung. Awak rasa siapa akan menang? Burung. Penceroboh, 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 penceroboh. Komputer, tentulah. Saya di sini, Albert. Dan kau sentiasa menang. Akhirnya, kamu patut baca komik tu sampai habis, Ladybug. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Ladybug, Cat Noir, apa yang kamu buat di pejabat saya? Sikit. Ladybug, Cat Noir, setiap hari saya makin hampir untuk musnahkan kamu. Dan nanti kamu cuma akan jadi Adiwira dalam buku sejarah. Kami akan umumkan pemenang minggu ini. Sekali lagi, Adiwira terbaru Paris Owl. Awak memang patut telefon bomba. Bagus, Encik Dam. Encik Owl. Sedia berkhidmat, Kapten. Bila seseorang perlukan dia, dia ada. Owl! Hey, Encik Dam, maksud saya Owl.
boleh kita bergambar? Cakap Menjaga taman, bagi gelandangan selimut, bagi haiwan makan. Owl tu dah kibarkan sayapnya. Dia Adiwira yang tersendiri. Sekarang kita dah ada masa terluang balik. Jadi awak nak pergi tengok wayang? Maaf, tapi saya dah janji nak keluar dengan kawan bila ada masa. Jumpa lagi, kucing. Memang betul, Marinette. Saya gadis skateboard. Kalaulah awak nampak, ia memang hebat. Tendangan naga. Hebat. Marinette menang. Apa? Takkanlah saya tak nampak awak tipu.